Ramai yang tanya kepada saya, bila wajib nak kena bayar fidyah ni Ustaz? Mari saya jelaskan dengan mudah. Fidyah wajib dibayar apabila seseorang tidak mampu menggantikan puasa. Sebagai contoh, orang tua yang sakit kronik atau yang telah meninggal dunia dan tidak sempat menggantikan puasa, maka orang sebegini wajib membayar fidyah puasa. Kalau sengaja melewat-lewatkan untuk menggantikan Ramadan sehingga masuk Ramadan yang baru, maka orang sebegini wajib qada puasa dan bayar fidyah puasa. Soalan kedua, qada ke atau fidyah? Apabila seseorang itu yang sakit bersangatan, dia sangat-sangat tua dan tak boleh berpuasa, maka dia wajib bayar fidyah puasa. Lain pula bagi orang yang mampu berpuasa tapi dia melengah-lengahkan untuk ganti puasa ni, contoh dah masuk Ramadan yang baru nak qada puasa, dia tak boleh qada puasa semata-mata, dia kena bayar fidyah puasa tersebut. Soalan seterusnya, kesan lewat bayar fidyah. Dalam mazhab Syafi'i, apabila kita melengah-lengahkan menggantikan puasa, maka kita kena ganti puasa dan bayar fidyah secara berganda. Namun, fatwa di negeri Selangor memberi pilihan kepada masyarakat membayar sama ada berganda atau tidak berganda. Secara waraknya, kita pilihlah yang berganda. Lengkapkan puasa kita, sempurnakan iman kita, bayar fidyah di Majlis Agama Islam Selangor.